Diskriminasi menjatuhkan aku, reputasi kini menjadi bisu. Dan aku layu, di situ mengharapkan sesuatu yang baru. Por mais que possa parecer, eu nunca vou pertencer àquela cidade. Mar de gente, sol diferente, monte de botão. Não me provoca nada, não me convoca casa. Assalamualaikum Puan, kami daripada TVPSS Bandaraya Girls School. Boleh saya tanyakan satu soalan? Okey, waalaikumsalam, sila. Bolehkah perumuskan aktiviti sepanjang perkemahan ini? Okey, alhamdulillah sepanjang 3 hari 2 malam ni puteri-puteri SMK Pembuan Bandaraya telah melakukan pelbagai aktiviti daripada kepimpinan, pengucapan awam, asas-asas dalam perkemahan seperti kemah, orienteering, ada masakan juga ya. Dan ada malam persembahan kebudayaan yang berjaya mencungkil bakat-bakat terpendam dalam diri anak-anak murid cikgu. Cikgu bangga sangat. Okey, itu sahaja Puan. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari TVPSS Bandaraya Girls School. Boleh tak kami nak tanyakan beberapa soalan? Boleh, silakan. Tapi sebelum tu boleh perkenalkan diri dulu? Nama saya Dr. Ahmad Tajuddin Muhammad Noor. Saya adalah yang dipertua PIBG sekolah ini. Okay. Soalan pertama, apa pandangan doktor tentang program gotong royong medani kali ini? Alhamdulillah, ini pagi yang hari terakhir dan program telah berjalan lancar. Segala yang telah diaturkan daripada petang Jumaat sampai pada hari Ahad pagi. Jadi saya lihat kali ini program sangat meriah kerana telah melibatkan kesemua pelajar bersama dengan guru-guru dan keterlibatan komuniti dalam program-program sekolah ini. Jadi saya rasa kita melihat keterlibatan komuniti ini memberi satu lonjakan ataupun kelainan kepada program. Dan nampak gayanya pelajar-pelajar sangat teruja daripada apa yang saya lihat daripada semalam. Apakah cadangan doktor untuk menambah baik lagi perkemahan perdana badan beruniform kepada masa yang akan datang? Selain daripada keterlibatan komuniti, saya jangkakan kita boleh selitkan lagi penglibatan ibu bapa itu sendiri dalam beberapa segmen yang diaturkan. Kalau saya lihat semalam, kita dapat penerangan mengenai kesihatan, kepimpinan dan juga jati diri. Saya jangka bila ibu bapa turut berada bersama di sini, pelajar-pelajar yang datang ke sekolah pada kali ini lain sikit. Dia memakai topi yang berbeza daripada hari-hari dia datang belajar. Kali ini mereka datang untuk mempelajari beberapa ilmu tambahan yang akan membantu mereka menjadi seorang pelajar yang lebih cemerlang dan berdaya mampu dan berdaya saing. Dan itu sahaja. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari TVPSS Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Bandaraya. Boleh tak kami nak tanyakan satu soalan? Waalaikumsalam. Boleh. Soalan apa tu? Sebelum tu, boleh tak perkenalkan diri? Okey, nama saya Ahmad Rizuddin bin Hamidon, pengerusi gerakan belia PUBG Malaysia, kawasan Bukit Bintang. Apakah sumbangan belia 4B yang diberikan kepada sekolah? Okey, alhamdulillah, syukur Allahilahi. Hari ini gerakan belia PUBG kawasan Bukit Bintang, kita bersama-sama dengan student daripada Kolej Profesional Baitul Mal Mavib dan juga pelajar-pelajar dan guru-guru daripada SMK Perempuan Bandaraya. Kita mengadakan program gotong royong madani bersempena program Himat Ummah untuk bersama-sama kita membersihkan dan menceriakan sekolah. So alhamdulillah dengan kekuatan seramai hari ini, kita rasa dalam 150 orang kita bersama-sama untuk kita bersihkan, kita baik pulih dan juga kita menceriakan sekolah dengan keadaan yang baik. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.
Kami dari TVPSS Bandaraya Girls School. Boleh tak Encik perkenalkan diri? Waalaikumsalam. Boleh. Nama saya Amir Zafri bin Nur Azlian selaku pengarah bagi program khidmat ummah. Apakah sumbangan belia mawib yang boleh diberikan kepada sekolah? Kami under mawib, kami memberi sumbangan tenaga pelajar, iaitu kami menghias dan menceriakan bilik kebudayaan dan juga dinding depan sekolah. Itu saja. Terima kasih. Sama.